Alright guys, sekarang kita orang dah kembali ke Milan setelah 7 hari di Switzerland. Sebelum kita berangkat ke Turki pada hari lusa pula kita jalan dekat Istanbul. Sekarang ni kita nak jalan dekat Milano. Let's go. Alright guys, sekarang ni kita dah sampai dekat tempat yang paling viral dekat sekitar Milan, Itali. Ramai orang-orang Malaysia datang kat sini guys. Ambil gambar kat sini. Oh, nice. Macam korang boleh tengok, memang sesak weh. Memang ramai. Hari ni hari Ahad, penuh orang. Hari Minggu memang diorang mungkin berjalan di sekitar bandar Milan. So memang ramai, memang lawa bangunan dia. Kamu boleh tengok. Memang cantik bangunan dia. Dekat seberang sana ada gereja yang viral. Nanti aku tunjuk. Jom kita jalan dulu. Lepak guys, lepak. Kopi lah. Dia ambil cool brew vanilla tu okey tak? I want this one chocolate. I forgot to tomorrow. I like this one ice. Okay. And another one milk. Fredo ni tak? Makanan orang kaya. Makan. Yelah. My English is very bad. Cold brew? No from Akel. Cool brew. Here. Okay. Wah. Cold brew? Abang lah cool brew. Umi ya tadi. Vanilla tu disebut Coffee filtro? Americano? Here hotel. Okay. Black coffee? Black coffee. Baby order benda. Umi lah tadi. Baby macchiato. Latte macchiato? Okay. Latte. Kau latte. Latte macchiato. Macchiato? Sampai. Punya aiskrim ke yang order tak awak? Aiskrim, bedal lah aiskrim lah. Salah order. Ada air lah. Bawa air. Ada air. Okey. Umi kan dah manis. Tahu tak tahu. Padu. Sekarang kita berada dekat gereja kan dia panggil. Gereja yang viral dekat Milan. Nama dia Duomo. Nama dia Duomo. Duomo di Milano. Ui, ada bendera Palestin lah. Ada bendera Palestin guys. Di sana. So inilah dia. Jom kita pergi ambil gambar tapi orang ya Allah. Macam ulat orang. Wah, ni gereja yang viral tu kan. Sebelum ni tengok kat YouTube ke. Tahu-tahu ada depan mata. Wah, Palestin. Jom. Kita pergi dekat Palestin. Kita pergi kat bendera Palestin. Ambil video sikit. Ni guys. Wah. Orang berani lah guys sebab kat sini. Maknanya okey lah kot. Tak ada pula poli-poli jaga nampak. Wah, Palestin guys. Wah, guys. Di depan gereja yang viral dekat Itali ni ada bendera Palestin guys. Nampak? Wah. Bagusnya. Nampak guys. Nice gila. Mana Nyanya? Nyanya mana? Tu. Jom. Kita nak pergi ambil gambar. Let's go. Kita ambil gambar dekat berhadapan dengan ni guys. Nampak tu? Berhadapan gereja. Wow, orang ramai. Petang macam ni. Tapi kat sini banyak scammer, bahaya siapa yang datang kat sini beringatlah. Sini banyak scammer. Center. Benda kecil tapi bayar mahal. Wah, nampak guys? Nampak tak dia? Tak, dia bagi makanan. Kan, dia bagi makanan. Scammer ni bahaya. Jom kita ambil gambar dulu. Let's go.
Alright kan, musim-musim panas tunjuk sikit air. Wah, kita minum dulu air lemon bersama. Oh, nah, sedap kan? Kelebeng. Ha? Rasa sikit? Ha? Kelebeng-keleng. Kelebeng. Alvin Clean. Oh, lemon dia. Sedap weh. Tapi dah tahu. Mana ni? Lemon dah. Lemon. Sampai dia. Umi tak masuk ke YouTube? Cakap sini. Oh, sedap oh. Masuk. Tengok. Sedap. Sedap ah. Boleh diterima. Kakak tak masuk ke YouTube? Makan gila weh. Tengok apa eh? Gila dia macam. Last day hari ni kat Milan. Kita nak pergi mana bro? Ke Ferrari Museum mana? Kita pergi tengok Museum Ferrari. Apa? Maranello. Maranello. Tuh, kat seberang sana. Jom, let's go. Ini ni kan dah sampai dekat dia punya Ferrari di Italiano. Seru kat Itali ni dah. Ferrari wujud. Dia punya semat gila. Record. Okay. Jom. Okay. Ui, ramai. Boleh tahan lah. Boleh lah ramai. Tak ramai mana lah. Jom kita masuk dalam dulu. Korang boleh tengok kat sini Ferrari F80 tahun baru 2024 punya 292cc. Ini dia model dia guys. Ui lama style gila weh. Nampak dia punya rim. Ui dalam dia. Korang tengok kat sini. Ui memang smart. Tahun baru 2024 punya tahun. Tapi nak gila. Cantik lah. Wah, tahun baru. Detail spek semua ada kat sini kan. Dan tulis-tulis kat sini. Memang nice. Ini pun model yang terbaru guys, iaitu Ferrari SC40 pada tahun 2025. Korang boleh tengok kat sini. Hui, nampak lawa guys. Betapa lawa ni. Nice gila. Okay. Wah guys. Ui, semak habis. Masuk je dalam ni, korang akan nampak semua jenis-jenis model dorang main F1, Formula 1. Dan ni adalah dia punya piala-piala dorang dapat. Oi, gila lah. Masuk je ni tu aura dia lain mat. Korang tengok kat belah sana. Model-model F1 macam-macam jenis.
Oh, daripada zaman lama sampailah zaman yang terkini. Oh, lawa gila. Memang sumpah lawa kalau tengok. Oh. Gila lah guys. Gila lah, padu tengok belakang. Uish. Diorang siap boleh main game lagi kan. Kalau tengok belakang. Siap boleh main game lagi. Hei, gempak gila kalau tengok. Hui. Hei. Bergegar-gegar lah member tu. Oh, style lah. Harga tiket 240. Dapat kad tulis nama, dapat layar. Inilah okey lah. Dapat gift box lah. Nice. Alright guys, kita orang dah settle jalan-jalan dekat Museum Ferrari. Museum Ferrari Maranello. Dia ada tulis nama kat situ guys. Nampak tu. So inilah suasana kat luar dia. Apa semua dah ambil gift box apa semua. Jom kita balik. Oh yalah. Dapatlah layar kenangan-kenangan. So itu saja jalan-jalan di Museum Ferrari. Lepas dekat pokok ceri. Berpiknik hari ni. Kawasan dia memang lawa. Tengok belah sana. Nampak? So masuk kat sini berbayar dan petik sikit nak tengok. Petik. Makan sepuasnya. Tapi tak boleh bawa balik. Just makan kat sini saja guys. Macam-macam, bukan macam-macam, memang ada macam-macam buah ada di sana. So dekat kita ambil ni dekat lorong buah ceri guys. Buah ceri nice. Banyak, ada yang buruk, ada yang elok. So kita berpiknik kat sini. Lagi mungkin ada makanan sikit sampai apa semua. Sesi mengambil buah. Petik satu. Ni okey ni. Ni okey ni. Angkat pijak ya. Ambil ke? Wih, kalau sekejap wih, dia tak makan. Saya warna gelap-gelap. Biji dia. Dia ambil semua. Tapi tak pakai masak. Ni buruk. Ada yang buruk ni, hati-hati. Hati-hati. Ada yang borok. Ni gelap-gelap ni, warna gelap ni. Mana ni? Ni warna ni. Warna ni. Dia kena yang memang yang gelap-gelap. Memang padu. Ceri. Itu lawas je berok. Hei. Ya. Tak masuk. Oh, lawas berok. Ni. Ya. Tak nasi malai. Kau head dia makan. Boleh puasa beri pun tak nak. Masak adik. Sangat I return with the juice. Okay. Wah. Mineral water. Ni sedap ni. Tu benda apa tu? Sosek, dia bagi sosek. Sosis? Bukan gini lah. Keledek lah, keledek. Ya.
Tak gambar sikit, tepi. Sosial. Wah. Fruits, eh? Hello? This one all fruits, eh? Yeah. Only people. Okay, good. Thank you. Okey. Nah. Udah ambil balik. Hah? Okay, take all this. Oh. Okey, dia ambil balik. Wah, besar. Dia ambil balik ah. Weh. Baby Vino. This one, okay? Ha, biar. Dah susah dah. Ini adalah Ini ada semua dah. ini adalah buah oreng. Alright. Senang nak bagi tahu orang. Ini adalah buah oreng. Bau jam dia. Dan ini adalah kaya, alright. Tapi I rasa Kaya. Dan ini adalah oh, ni cheese. Bau masam-masam. bau macam buah perut. La conta. La punta. Ni manis ke masam ni? Ni lah macam kayu apa? Kayu manis. Oh, macam kayu manis. Ya, bagi dia roti ke tak? Tahu tadi? Ui, dia campur dengan lavender lah. Tahu Ni Umi bawa Nabila. biskut. Biskut. Kau jangan nak makan keras keluntung ni. Begitu, salad gitu ke? Memang Dah dia nak potong. Okey. Kenapa? Nak tidur. Jam kau campur Buat susu lah dah. Hari dia. Dengan bau wangi. Buat susu dia nak tidur tu. Orange belah lah. Pear, ha. pear, Oh, banyak. peach, Ha. Oreng. Jenis. Ha. Kak dia letak situ. Okey. Okey, patut pilih lah. Oh, patut pilih. Okey. Ha. Ha. Ni. Hai. Mana orang pun kau ambil. Okey. Gebuk. Oren. Oreng. Tepi. Orange. Apa jaya? Ambil gambar. Orange. Apa ini? Pink apa?